Saya percaya di dalam SPRM itu ada 10, 20, 30 orang yang lebih hebat daripada Azam Baki. Kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya nampak Tan Sri Azam Baki? Aku tengok si Is ni pun dah jadi macam lebay dah. Kalau lebay dia kata ada 4 lori orang macam Anwar. Kalau Is dengan bos dia ni, dengan si Tong tu kan ada 30, 40 orang macam Azam Baki. Aduh, Is, apa yang sakit hati sangat ni, Is? Apa yang sakit hati sangat ni? Sebab bos kau punya kes? Relax lah. Benda dalam penelitian, masih dalam kajian. Yang huru-hara sangat ni kenapa? Kalau kau huru-hara sangat, kalau kau terlalu beria-ia macam sekarang ni, nampak macam ada something wrong kat situ tau. Nampak macam ada kebenaran. Wallahualam, aku pun tak pasti. Tapi cara kau orang tu untuk counter benda ni, seolah-olah macam ada takut. Bila biasanya orang takut ni bila orang bersalah, kan? Orang huru-hara kalau kabut dia orang bersalah. Walaupun belum dikatakan bersalah, belum lagi cakap untuk dipanggil soal jawab pun belum, untuk diinterview pun belum, dah huru-hara macam dah bersalah. Kenapa ni, Is? Yang paling aku geli hati, yang paling aku kelakar ni, kau pun dah macam lebay dah. Dalam SPRM tu pun ada 20, 30 orang yang lebih hebat dari Azam Baki. Tak sama ke macam lebay? Dalam PAS ada 3-4 lori. Tapi sampai sekarang tak tahu. Masih lagi tak lantik lagi presiden diorang. Nak cakap apa kau ni? Cuba kau bawa bertenang, Is. Biarlah Azam Baki tu buat kerja. Dulu ramai yang kata dia tak boleh buat kerja ketika dalam zaman kerajaan Tebuk Atap. Kita pun cakap dia tak buat kerja. Aku pun cakap dia tak boleh kerja. Tapi setelah di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia menjalankan tanggungjawab dia dengan betul. Jadi ternampak dua perkara yang berbeza berlaku tau. Mungkin ketika itu politik mengekang beliau. Tapi setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, memberi hak dan kuasa sebenar kepada SPRM, dia buat kerja very good. Dan boleh dianggap dia perform dalam kerja dia. Biarlah dia habiskan kerja dia tu. Yang kau huru-hara kenapa? Kenapa? Ini belum lagi sambung. Kalau ditakdirkanlah rezeki dia disambung lagi 1 term, lagilah meroyan kau orang ni. Kalau mudah kerja SPRM ni, tak banyaklah yang tertanggung. Banyak dah selesai dah kes. Betul? Kalau mudah kes 1.1 tu pun dah selesai dah. Dah tangkap pun kalau mudah lah. Kan? Nak tangkap memang mudah, tapi nak buktikan, faham? Nak kena cukup dokumen, nak kena cukup bukti yang sahih. Kau ni macam tak faham pula. Kan? Aduh, Is, bawa bertenang lah, Is.